Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 3. Nama saya Muhammad Abdul Hakim. Nama saya Muhammad Amir. Nama saya Muhammad Haris Haikal. So, hari ni kami berlima akan pergi ke Bukit Gasing demi projek kami lah untuk Pengajian Selangor. So, 2 orang lagi tiada sebab mereka pergi sendiri. Kami pergi secara terpisah, iaitu saya dan saya Sundrash. Secara berasingan. Secara berasingan. So, jomlah kita. Marilah kita. Marilah kita. Sedap tak? Sedap tak? Sedap gila weh. Sedap tak? It's good, man. Sedap weh. Boleh bau tu. Gantungnya bapak kecil. Bukanlah, jabatan tu depan lagi. Buka dulu. Okay, Gul. Ya. Apa yang awak tahu tentang Bukit Gasing? Okey. Bukit Gasing ni merupakan taman rekreasi yang terletak di Petaling Jaya. So which means dia terletak di antara tengah bandar, di mana di antara taman perumahan orang. So keluasan dia sebesar 150 hektar dan sebelum dia dijadikan taman rekreasi, tempat ni merupakan ladang getah. Dan dia juga digelar sebagai paru-paru hijau di tengah bandar kerana ya, kedudukan taman ni yang terletak di tengah bandar lah, antara Petaling Jaya dengan Kuala Lumpur. So sana dia, tempat ni jadikan taman rekreasi untuk melakukan aktiviti ibadah di kawasan perumahan sekitar lah, macam jogging, hiking. Satu, dua. Sekarang kita sudah pun sampai ke tapak menara di mana kita boleh tengok pemandangan. Tapi sekarang, dulu ada menara dekat sini, tapi sekarang dah pun runtuh. Tapi dia hanya tinggalkan platform je untuk kita lepak ke, untuk kita bersantai-santai dengan keluarga dan sebagainya. Checkpoint pertama selesai. Fun fact. Tu sebenarnya kita banyak je boleh jumpa tumbuhan-tumbuhan yang rare.
Tapi kita tak perasan. Lain. Yo. Jangan buat Jangan macam. Dah rekod ke? Dah. Okay, jadi sekarang kita berada di salah satu tempat ataupun kawasan tarik ikan dekat hutan Bukit Gasing. Iaitu kita sekarang berada kat jambatan gantung. Mari ikut saya. Tu jatuh tu. So guys, sekarang kat jambatan gantung, which is tarikan utama di Bukit Gasing, sangat goyang. Akhirnya, untuk yang gayat tidak disarankan naik jambatan ni. Yep. Okay, ni rekod eh. Okay. Okay, 1, 2, 3, 3. Okay, ngam. Okay, sampai puncak. Thank you bang. W tu abang hutan awam. So guys, kita dah sampai tangga ke syurga. Betul-betul depan ni. Bersama ahli syurga. Ya, bersama ahli syurga. Saya sekali. Kau ni tak ada common sense lagi lah. Kasut. Kasut licin. Salah kasut tak apa. Santai, santai. Memang kena lagi sini lah. Oh my god. Bro, kalau dia naik sama juga bro. So guys, ni tangga tangga ke syurga. Wow. Tangga ni juga merupakan satu tarikan menarik dan mencabar survivability pengunjung yang datang ke Bukit Gasing. Tinggi lagi dia, nampak? Letih mat. Hi guys, for our last sorry. Okay guys, for last we are already reached our Tangga ke Syurga, staircase to heaven, and we finally did it. Oh my god, it's kind of hard, difficult, but happy lah, we just did it. Yeah. Thank you guys. Yeah. Good job. Tengok anjing pergi hiking. Korang bila lagi? Guys, kita dah siap kita punya hiking for today. We finally managed to do that. It's very tiring, and that's all from us. Tiring ah. It's actually nice. Thank you.